berapa tahun ada kat di sana. Dia macam ni, kita ni dah bawa usaha pelbagai makan untuk menyampaikan kepada apa ni critical tapi kita tak bawa kan bawa isi selalu extra awal lagi orang berjemaah lagi hebat. Semenjak saya mendapat Kita tahu bahawa mengenai haiwan-haiwan terbiak atau haiwan ternak, kucing ke, anjing ke, sama kita Jadi baca tu negatif pembunuhan hiu ni satu perkara sunnah. Jadi di kalangan komuniti Islam paling bawah tu plus Okey, Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan dan puan, saya didatangi oleh Persatuan Pencinta Haiwan. So, kita membicarakan tentang hak-hak binatang yang selaras dengan syariah dan kita nak ajak masyarakat supaya membina jiwa, sayangi haiwan dan menjaga hak mereka berdasarkan undang-undang dan juga syariah kita tanpa menzalimi mereka. Itu yang kita nak tekankan, bahawa syariah sangat mengambil berat tentang keadilan terhadap binatang-binatang dan haiwan-haiwan yang mempunyai hak mereka. Jadi mudah-mudahan dengan perjumpaan ini akan membuahkan hasil yang baik untuk kita melakukan inovasi terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.